Jangan skip. Singa pun ada mumia. Bunyi macam mitos. Tapi ini realiti Mesir Purba. Di Mesir Purba, singa dianggap simbol kekuatan dan kuasa. Lebih mengejutkan, beberapa mumia singa pernah ditemui, namun sangat jarang. Tidak seperti kucing atau anjing, mumia singa hampir tiada. Ini yang buat ia sangat rare. Dan yang paling pelik, singa bukan haiwan biasa dipelihara. Ia sukar dikawal. Jadi, untuk menjadikannya mumia, memerlukan usaha luar biasa. Ada yang percaya ia berkait dengan golongan elit atau kuil tertentu sebagai simbol status atau kepercayaan tinggi. Pada zaman itu, haiwan tertentu melambangkan dewa atau kuasa alam. Singa mewakili keberanian dan dominasi. Ini menunjukkan satu perkara, semakin rare sesuatu itu, semakin tinggi nilainya dalam budaya dan semakin besar maknanya. Soalan mudah, kenapa mumia singa dianggap sangat rare? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Macam mana haiwan boleh jadi dewa hidup? Bunyi tak masuk akal. Tapi ini realiti Mesir Purba. Di Mesir Purba, haiwan tertentu bukan sekadar haiwan. Lebih mengejutkan, ia dianggap jelmaan dewa di bumi. Contohnya, kucing dikaitkan dengan Bastet, lembu dengan Hathor, dan buaya dengan Sobek. Ini bukan sekadar simbol. Mereka percaya dewa benar-benar hadir dalam haiwan tersebut. Dan yang paling pelik, ada haiwan dipilih secara khas, dijaga di kuil. Dilayan seperti makhluk suci. Orang ramai datang memberi persembahan, seolah-olah berjumpa dewa sebenar. Pada zaman itu, alam dan kepercayaan sangat berkait rapat. Haiwan menjadi perantara antara manusia dan dewa. Ini menunjukkan satu perkara, apa yang kita anggap biasa, boleh menjadi sesuatu yang luar biasa dalam budaya lain. Dan kepercayaan boleh mengubah realiti seseorang. Soalan mudah, sebut satu haiwan yang dianggap jelmaan dewa di Mesir Purba. Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan pandang ringan, kenapa ular jadi simbol raja? Bukan sekadar haiwan berbisa. Di Mesir Purba, ular dianggap makhluk suci. Lebih mengejutkan, ia melambangkan kuasa, pelindungan dan kekuasaan raja. Simbol ini dipanggil Uraeus, biasanya berbentuk ular kobra. Dipakai di mahkota Firaun. Ini bukan sekadar hiasan. Mereka percaya ular ini melindungi raja daripada musuh dan mampu menyerang secara mistik. Seolah-olah ada kuasa gaib. Dan yang paling pelik, simbol ular ini sentiasa berada di dahi raja, dekat dengan kepala, sebagai tanda kekuasaan tertinggi. Pada zaman itu, ular bukan sesuatu yang ditakuti semata-mata, tetapi dihormati sebagai pelindung. Ini menunjukkan satu perkara, apa yang berbahaya boleh menjadi simbol kekuatan, bergantung kepada kepercayaan manusia. Soalan mudah, apakah nama simbol ular pada mahkota Firaun? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan geli dulu. Kenapa kumbang jadi lambang kehidupan? Bunyi macam pelik. Tapi ini kepercayaan Mesir Purba. Di Mesir Purba, kumbang skarab dianggap sangat suci. Lebih mengejutkan, ia melambangkan kehidupan semula dan kelahiran semula. Kenapa? Kerana mereka lihat kumbang ini menggolek najis. Dan dari situ, muncul kehidupan baru. Mereka percaya ia seperti proses penciptaan semula. Simbol ini dikaitkan dengan Dewa Kepri, Dewa Matahari Pagi, yang menggolek matahari merentasi langit setiap hari. Dan yang paling pelik, kumbang skarab dijadikan azimat. Dipakai sebagai pelindung, malah diletakkan bersama mumia sebagai simbol kehidupan selepas mati. Pada zaman itu, kematian bukan pengakhiran, tetapi permulaan baru. Ini menunjukkan satu perkara kecil yang kita anggap jijik
boleh jadi simbol suci dalam budaya lain. Soalan mudah. Kumbang skarab melambangkan apa dalam Mesir Purba? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Serius ni? Kenapa haiwan diraikan macam manusia? Bukan sekadar dipelihara. Di Mesir Purba, haiwan suci ada festival khas. Lebih mengejutkan, perayaan ini dibuat secara besar-besaran dengan upacara, muzik dan persembahan. Contohnya, kucing untuk Bastet. Ribuan orang akan berkumpul, membawa persembahan dan hadiah. Ini bukan sekadar festival biasa. Ia dianggap acara keagamaan penting untuk menghormati dewa melalui haiwan tersebut. Dan yang paling pelik, ada haiwan yang diarak seperti raja. Dihias dengan perhiasan, delayan penuh penghormatan. Pada zaman itu, haiwan bukan sekadar makhluk biasa, tetapi sebahagian daripada sistem kepercayaan. Ini menunjukkan satu perkara, apa yang kita anggap biasa hari ini, boleh jadi sesuatu yang sangat suci pada masa lalu. Soalan mudah, haiwan apa yang sering dikaitkan dengan festival Dewi Bastet? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari.